Peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN menawarkan peluang istimewa kepada negara bagi membentuk dasar serantau yang mementingkan accountability dan akses kepada keadilan dalam semua bidang termasuk sukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Uthman Said berkata, perkara ini penting dalam memastikan akses yang sama rata kepada keadilan dengan penyelesaian pertikaian alternatif ADR memainkan peranan utama dalam hubungan antara undang-undang dengan sukan. Beliau berkata Malaysia bersedia memperkukuh penyelesaian pertikaian sukan melalui forum ADR Sukan ASEAN 2025 pada Mei ini. Beliau berkata demikian pada pra-pelancaran forum berkenaan yang turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan Hanayo. Turut hadir Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Misman dan Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Arbitrasi Antarabangsa Asia AIAC Datuk Al-Malena Sharmila Johan. Datuk Seri Azalina memaklumkan tema forum tahun ini ialah memastikan permainan adil, memajukan penyelesaian pertikaian sukan di Asia, menekankan kepentingan keadilan dan akses kepada keadilan dalam dunia sukan. Beliau berkata kerjasama antara BHEUU, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan AIAC ialah langkah penting dalam mengintegrasikan kepakaran undang-undang dan sukan. Kerjasama antara BHEUU, KBS dan AIAC katanya ialah langkah utama dalam memperkukuh tadbir urus sukan di seluruh ASEAN.